nak berak tu, pastikan. Assalamualaikum. Okey, berjumpa lagi dengan channel saya Mula Hanafi Channel. Okey guysku, hari ni kita akan nak kongsi kepada korang macam mana apabila kita nak berak dalam hutan nak buang air besar lah. Jadi kepada rakan sahabat, bukan boleh suka-suka hati nak buang nak berak lah. Jadi ada tempat-tempat dia. Jadi Mula Hanafi nak share yang tu lah hari ni Bila korang dah masuk dalam hutan guysku, pastikan korang kena bawa parang, salah satunya contoh. Jadi masa korang nak buang nak berak tu, pastikan korang bawa parang, tisu kering dan okey, fungsi parang ni untuk apa? Untuk korang korek lubang guysku. Jadi masa korang korek ni dia tak perlu dalam sangat, dia dalam lebih kurang dalam 7 inci. Dah cukup guysku, supaya bau tu tak terkeluar lah. Sebab apa kita tak boleh nak berak sesuka hati, contohlah dalam sungai, sebab apa? Jadi bila kita berak dekat atas ni, atas sungai ni, kita tak tahu dekat bawah tu ada orang nak ambil air untuk basuh muka ke, orang nak ambil air minum ke, tercemar lah. Jadi pastikan korang korek lubang, korang berak dalam tu lah guysku. Ramai yang tanya macam mana nak basuh bila air tak ada. Satu lagi tadi, bawa air lah, air dalam botol mineral. Jadi kalau tak bawa air, tisu kering. Tisu kering, korang boleh tengok lah dekat YouTube macam mana ustaz-ustaz bagi tahu macam mana cara nak basuh. Janji 3 kali tu. 1, 2, 3. Supaya kau buang air kencing. 1, 2, 3. Dalam YouTube ada ustaz share, korang boleh tengok lah. Okey, sebab apa kita tak boleh nak berak sesuka hati guysku? Sebab bila korang berak sesuka hati dalam hutan guysku, jadi laluan tu kadang-kadang korang nak berak tapi banyak lagi orang lain nak lalu ke, ataupun binatang-binatang lain nak lalu ke. Jadi dia takut terpijak benda tu guysku. Jadi sebab tu kita tak boleh nak berak sesuka hati guysku. Jadi macam guard ni bawa korang ni, dia tiap-tiap bawa masuk korang, jadi dia dah ada tempat khusus untuk buang air besar guysku. Salah satunya berak lah. Jadi ada sahabat tanyalah, sebelum nak masuk dalam hutan tu nak bawa perlengkapan untuk kita nak berak. Salah satu adalah cangkul ataupun parang cangkul-cangkul kecil. Yang kedua tisu. Tisu kering, jangan tisu basah. Tisu kering. Yang ketiga air botol mineral. Air dalam botol mineral lah. Yang keempat kain pelikat. Sebab apa benda tu? Sekejap lagi saya akan kongsi untuk apa benda-benda tu semua. Fungsi parang ni ataupun cangkul ni untuk korang korek lubang guysku. Jadi tak perlu korang nak korek dengan batang kayu ataupun tangan guysku. Just guna parang ataupun cangkul. Air untuk korang basuh guysku. Tisu kering untuk korang lap guysku. Kain tadi, untuk apa kain? Jadi kain ni bila korang nak berak, jadi korang malulah ke kawan-kawan korang. Jadi korang boleh tutup gitu lah, jauh sikit lah. Gitu lah. Dan satu lagi kepada yang apa panggil, kadang-kadang nak masuk dalam hutan ni, perempuan pun minat juga nak masuk dalam hutan. Jadi bila mereka masuk dalam hutan, time tu time dia period guysku. Jadi dia punya tower tu jangan buang sesuka hati sebab apa? Benda makhluk-makhluk halus minat benda-benda gitu. Jadi macam mana korang basuh dengan bersih dan korang masuk dalam beg, korang bawa balik, nanti korang boleh buang lah pada tempatnya lah. Jangan buang merata tempat lah. Ni khusus untuk perempuan guysku. Alright. Bila korang dah masuk dalam hutan guysku, korang rasa lapar sebab korang tak cukup dah bekalan makanan korang. Jadi korang jumpalah buah pauh macam ni guysku. Jadi pastikan Mula Hanafi bagi tahu, pastikan korang ambil secukupnya. Jangan ambil banyak sangat dan jangan ambil sikit sangat. Pastikan.